To me, Sudan, macam mana saya tengok benda ni adalah semua ni akan sampai ke satu je destinasi dia, iaitu dia akan kata, okeylah tak apalah kita akan ni, tapi kita rasa kerajaan rasa lebih sesuai GST dilaksanakan. Saya rasa hala tuju dia adalah dia nak buat GST. Wow. Tapi kalau dia buat sekarang, dia akan ada masalah besar. Sebab mereka ini semasa menjadi pembangkang, mereka lah yang berguling-guling di atas jalan raya membantah GST. Kita tengok satu contoh yang sangat klasik lah. Masa mereka menjadi kerajaan, mereka yang membantah sekeras-kerasnya AES. Tapi selepas mereka menjadi kerajaan, AES tu saya banyak kali kena saman. So AES ni dikembangkan, dibesarkan, kamera dia semua diperluas, betul. Kamera dia ditukar. Extra zooming sekarang ni. Kamera dia ditukar. Lepas tu dia ada jarak lah, what not. Time limit lah, apa semua. Ini semua menyusahkan rakyat. You know. So you kata masa you jadi pembangkang, AES ni menyusahkan rakyat. Ini adalah satu tindakan yang tak wajar lah, kejam lah, apa semualah. So when you dah jadi kerajaan, you buang lah. Dulu bukan kata AES ni apa, projek kroni. Projek untuk mengayakan kroni. Buanglah AES. Sebab itu kroni orang lain. Sekarang dah jadi kroni, diamlah sekarang.